Untuk tukang tak payah, saya beli yang ni. Beli brand-brand harga ganas sikit yang powerful lagi. Tapi setakat orang awam biasa yang nak pegang screwdriver seminggu 2 minggu sekali pun payah, ambil je yang ni. Sebab dia murah satu, lepas tu dia boleh buat kerja. Mana kata nak drill setakat nak gantung cermin, nak gantung jam kan, dekor-dekor sikit-sikit, ini boleh. Sebab dia memang tak ada impact. Banyak dah video aku buat, nak tebuk boleh, nak pasang skru boleh. Dia tak ada apa-apa special pun, cuma murah je. Yang ni apa beli, hampa akan dapat satu drill, 2 bateri. Tapi yang paling penting bagi aku, drill, mata drill tu hampa beli yang ganas sikit, yang ada kualiti. Semoga kerja hampa lagi mudah lah kan. Kau tengok kabel kuning, harga boleh tahan lah, tak mahal. Bagi aku berbaloi, buat macam-macam kerja aku boleh buat dengan pakai benda ni.